Bila boleh siap? Bertahun-tahun dah rakyat deritanya. Siap lah, dengar lah 2 hari kapur ni. Kalau kerja RM1,000 cukup ke dengan mesin lagi, dengan peti lagi? Tadi kita lihat tebatan banjir yang sedang dalam proses pembinaan di sebelah Thailand. Manakala di belakang saya ini merupakan projek lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok yang sedang dalam proses pembinaan sejak 2021. Projek yang bernilai lebih RM1 bilion ini dijangkakan mampu menyelamatkan lebih 40,000 penduduk di sepanjang Sungai Golok bermula dari Tumpat sehinggalah ke Ratau Panjang. Namun sebaliknya berlaku apabila sejak 4 tahun lalu penduduk di sepanjang Sungai Golok dihantui banjir buruk. Ikuti laporan khas Sinar Harian bersama dengan saya Hazlana Kamarudin untuk mendengar keluhan dan retihan penduduk di sepanjang Sungai Golok. Pembinaan projek lembangan Sungai Bersepadu PLSB yang bermula sejak 2021 dijangka menjadi penyelamat lebih 40,000 penduduk di sepanjang Sungai Golok dari pengkalan Kubur Tumpat, Meranti dan Gelamas di Pasir Mas hinggalah ke Ratau Panjang. Boleh kita showkan kepada pihak yang sepatutnya menguruskan projek benteng ni, kalau boleh hak sistem parit tu dia gali comel dah. Cuma sistem air hak keluar kelebok, macam kelebok dia tak ubus, dia cuma gali, hanya sekadar gali. Jadi air tu tak boleh nak keluar, air mati, air tak boleh nak mengalir. Jadi kalau kata hujan sehari 2 air dia mati situ. Tu je. Kalau boleh, kalau pihak hak sepatutnya tu, kalau boleh bubuh kelebok tu bagi air hak parit tu boleh mengalir ke sungai besar. Yalah ni air ke hak parit hak gali tu air duk termenung, tak boleh nak mengalir ke mana-mana. Jadi air tak terputus. Ibarat orang kata macam, kalau kata hujan tu jadi macam kolek. Projek Mega 3 Fasa itu digambarkan sebagai usaha menamatkan banjir tahunan di sempadan Malaysia Thailand. Namun di sebalik harapan tersebut, ada derita yang terpaksa ditanggung. Penduduk di kawasan terlibat mendakwa sejak pembinaan bermula, rumah mereka semakin kerap dilanda banjir buruk. Tahun berganti tahun, air naik lebih cepat, paras makin tinggi dan kerugian pula mencecah ratusan ribu ringgit. Ada yang hilang rumah, runtuh dan dihanyutkan arus deras. Jumlah mangsa turut melonjak. Pasir Mas dan Ratau Panjang merekodkan 40,000 31 mangsa, manakala Tumpat 23,055 mangsa, sedangkan pada 2021 sebelum benteng dibina jumlahnya jauh lebih rendah, sekitar 1,932 di Pasir Mas dan Ratau Panjang, manakala 669 orang di Tumpat. Apa yang menambah tekanan, benteng tebakan banjir di Sungai Golok sebelah Thailand setinggi 3 meter yang dibina sejak 1996 dilaporkan berkesan melindungi kawasan negara tersebut. Namun aliran air yang ditahan itu akhirnya melimpah ke sebelah Malaysia, memberi impak besar kepada Ratau Panjang, Meranti, Gelamas dan Pengkalan Kubur. Mana orang kampung menunggu-nunggulah duk nanti-nanti bila nak siap benteng Thailand pun tengah duk buat kuat dah tu. Di tepi Sungai Lacian tu, dia buat persiapan, dia buat tinggi pada benteng dia akan konkret pulak 10 kaki tepi sungai dia tu, seperti tepi Sungai Golok. Depan Ratau Panjang tu. Kita sini bimbel lah kalau lambat siap gak tiap-tiap tahun gak lagu ni lah. Masa paru umur pun tak meninggal gapo satu tu. Bagai-bagai tepi ada setengah tu, ada setengah tu tak mampu nak beli dia tiap-tiap tahun rusuk. Kami mahu anak sungai, bukan benteng. Itu tuntutan penduduk di sepanjang Sungai Golok yang merasakan projek PLSB bukan lagi penyelamat, sebaliknya menjadi punca derita yang berpanjangan. Mereka mencadangkan supaya projek benteng Mega yang sedang dibina itu digantikan segera dengan pembinaan anak sungai sebagai laluan pelepasan air, bukan ditahan, bukan disekat, agar kampung mereka tidak lagi ditenggelami banjir saban tahun. Bagi anak jati kampung teresang, Muhammad Hirwan Cik Rajiun, bila melihat hanya satu jalan penyelesaian kepada masalah yang hampir 4 tahun menghantui mereka, iaitu dengan membina anak sungai atau terus dari Meranti menuju ke laut. Penyelesaian dia dah boleh kawasan benteng tu kalau buat jambatan terus lah, boleh air direct daripada pergi ke Meranti sampai ke laut. Sebab lah ni kita dah fikir alik Thailand pun buat
10 kaki dah tinggi. Lo ni boleh kata air baru 50% bagi. Tahun depan boleh kata 100% air duk alik Malaysia dah. Jadi boleh kata sikit lagi dia tergelar terus lah je ni. Jadi kolej terus lah terusai ni. Jadi permintaan kita penduduk tu boleh pihak JPS tu buat saluran terus dulu. Ni ikut projek ni tak tahu 2000 berapa tak tahu lah ni. Jadi orang kapal tu jadi fikir minta tanda tanya tak tobik. Jadi gapo dia aku sudah hello ni. Nak tahu kita tergelar ni penat juga ni. Atau benda saya royak lah ni. Habis dah boleh kata. Menurut Penghulu Mukim Lubuk Kong, Muhammad Arifin Ismail, projek PLSB mula dilaksanakan pada tahun 2021 dan berdasarkan cakaan awal Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, ia hanya dijangka siap sebelumnya pada 2028. Katanya, penduduk kini tertunggu-tunggu bilakah projek itu akan siap kerana setiap tahun paras air naik sehingga mencecah bumbung rumah mereka. Perkenaan dengan Beten ni mula-mula start tahun 2021. Jakoan dia hok JPS dulu 2028 siap. Pengaruh kita baru ni kata 2030 akan siap semua sekali. Mana orang kampung menunggu-nunggulah duk nanti-nanti bila nak siap. Di Kampung Bendam Pak Yong, Tumpat, Arifin Cik berkongsi nasib yang sama. Katanya, penduduk cukup menderita setiap kali Sungai Golok melimpah kerana mereka bukan sahaja berdepan banjir biasa tetapi banjir termenung yang mengambil masa lama untuk surut. Saya mewakili penduduk Tumpat ni. Setakat buat kasbah ni, saya amat-amat menderita. Disebabkan parit dia tutup deh. Parit habis dia tutup, dia buat pun separuh-separuh. Air di Kuala Kudung tu, hak selalu air duk tubik Kuala Kudung, dia tutup tu. Lah ni air gila, nak gila, tak tahu tempat nak tubik dia. Gila boleh siap. Bertahun-tahun dah rakyat derita ni. Siap dah, dia dengar lah 2 hari orang kampung ni. Mari cuba mari tempat ni kita akan bincang. Lagu mana nak buat, lagu mana air nak tubik. Kita tahu kat mana air tubik. Lagu mana dia kena buat juga. Kalbok kau raung kalbok kau getok kau kena buat di pun putih. Untuk air kawasan kacil bidang ni apa ni tubik. Lepas tu air untuk di bawah tu dia akan tubik di Pulau Ular. Di Pulau Ular pun dah tak ada lubang. Air nak tubik lah mana? Nak suruh rakyat pindah. Habis duit yang gitu ya kerajaan. Dia tak sekolah lama mana tak pergi sekolah. Nak sekolah mana air? Rumah tak ada air. Tengah ada air penuh. Berbekalai berlakon. Agak PMX ni marilah sekali. Tak saya dengar anak-anak buah wayak lah. Mari tengok sendiri, kita bincang orang kampung. Baru jadi, kesian. Memang sangat kesian. Kalau kita tengok di Pulau Ular, di Sepengir ni. Allah, kalau orang nak mati-mati dulu. Kalau orang nak beranak-beranak dulu. Sebab jalan terlampau, Allah. Supaya jalan balok. Ibarat jalan balok. 4 tahun menanggung derita, ribuan rumah musnah, puluhan ribu mangsa terjejas dan jutaan ringgit kerugian direkodkan. Semua ini berlaku ketika sebuah projek yang dijanjikan sebagai penyelamat masih belum menemui garis penamatnya. Penduduk tidak menolak pembangunan, mereka tidak menolak solusi. Yang mereka mahukan hanyalah jalan keluar yang benar-benar berfungsi. Selagi aliran air tidak diberi laluan, selagi benteng terus menolak air ke kampung mereka, selagi itu Sungai Golok akan terus mengajar bahawa alam tidak boleh disekat tetapi perlu diurus sebijaknya. Persoalannya kini, adakah suara penduduk akan didengari atau mereka akan terus menunggu dengan risiko banjir seterusnya mungkin menjadi yang paling buruk. Kami akan mendapatkan maklum balas daripada pihak berwajib mengenai isu ini dalam seri kedua laporan khas ini nanti. Rakyat sudah bersuara, ini suara rakyat. Bertindaklah segera. Suara rakyat.